Sebab Nabi lalu kat situ tu Nabi kona. Jadi dia pun kona lah sikit. Mungkin Nabi lalu kat situ, Nabi kona, mungkin kat situ dulu masa zaman itu adanya kayu ke, adanya batu ke. Tapi waktu dia lalu di tempat itu, halangan tu dah tak ada. Kalau halangan tu masih ada, Mujahid tak tanya. Tapi oleh kerana dia nak ikut Nabi dalam banyak keadaan, dalam semampu mungkin dia, maka dia ikut juga Nabi SAW dalam bab tersebut, walaupun tak ada keperluan secara akalnya untuk dia follow, tapi sebab dia pegang kepada ayat, bagi kamu pada Nabi SAW itu ada contoh yang baik. Itu pertama. Yang kedua kata Syekh, berkemungkinan dia buat macam tu adalah kerana dia nak mengamalkan hadis supaya dia pula dapat hafal hadis. Kata Waqi' Ibn al-Jarrah, guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata, kalau kamu suka, kalau kamu ingin untuk menghafal sesebuah hadis, maka kamu kena beramal dengan hadis itu. Maka kamu akan jadi penghafal hadis tersebut. Jadi sebab itu, kalau kita nak menghafal hadis ni, paling tidak kita amalkan. Paling tidak amalkan. Terutamanya kalau hadis-hadis berkaitan dengan amalan, kita dah tahu satu, paling tidak kita amal. Walaupun sekali. Paling tidak kita dah register nama kita mengamalkan sunnah. Mungkin benda tu bukan wajib, kan? Tapi kita buat. Itu di antara orang kata resepi para ulama dulu ni, dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.